Yang pertama, Nabi kata la tusyrik billahi syai'an. Jangan kamu syirik Allah dengan satu apa benda pun. Syirik ni satu benda besar, satu benda yang menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan. Yang kedua, jangan saja-saja tinggal sembahyang fardu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, ini 5 waktu. Nabi kata faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Allah Subhanahu wa taala bari'at minhu. Allah will never protect dia dengan kerana dia saja tinggal sembahyang fardu. Wala tashrabil khamr. Jangan minum arak. Fa innaha miftahu kulli syarr. Nabi kata kerana arak itu adalah kunci kepada segala kejahatan dalam dunia ini.